Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil, rumah untuk Harimau Malaya. Misi yang penting untuk negara kita, terutamanya pasukan kebangsaan, untuk melayakkan diri ke Piala Asia tahun 2027 di Saudi Arabia. Dendam yang belum terbalas untuk kedua-dua pasukan, iaitu Malaysia menentang Vietnam. Dan hari ini Malaysia ada satu misi. Percubaan untuk pasukan Vietnam. Set piece yang didapatkan. Oh, amat bahaya di situ. Peluang. Oh, tidak. Dinafikan oleh pertahanan pasukan kebangsaan. Dari pemain daripada Vietnam. Percubaan yang amat baik dari separuh masa pertama. Oh, terpisan sebenarnya pertahanan. Hantaran yang baik kepada Arif Aiman. Oh, satu persengan yang baik. Oh, masuk ke dalam kotak dan sekarang ini Arif Aiman. Oh, sayang. Percubaan pertama untuk pasukan Malaysia dari Arif Aiman. Gerakan yang baik sebenarnya, tapi malang. Satu hantaran dilakukan. Oh, hantaran yang baik. Dion gol. Oh, tak kena tiang. Oh, sayang. Cantik tendangan itu. Namun tiang menjadi penghalang untuk menjadikan gol pertama pasukan kebangsaan. Satu crossing. Joe Figueiredo. Oh, sayang. Terpisah yang cantik daripada penjaga gol Vietnam untuk menghalang Malaysia. Oh, percubaan yang sangat baik. Shot on target untuk pasukan Malaysia. Oh, amat mendebarkan jantung saya. Kini Vietnam menyerang. Bola ke pos untuk Arif Aiman. Oh, layanan yang baik sekarang ini dari Arif Aiman. Oh, Dayan dapat dilakukan percubaan. Oh, terpisan dari penjaga gol Vietnam. Amatlah sayang untuk percubaan itu Arif Aiman Anafi. Percubaan yang baik disokong oleh Coach Peter Klosky. Dan ini adalah satu larian yang baik sebenarnya dari Arif Aiman. Oh, gerakan yang baik, cuma percubaan sahaja yang menafikan untuk menjadikan gol pertama kebangsaan. Oh, Joe Figueiredo merampas bola daripada pasukan Vietnam sekarang ini. Satu percubaan dan gol pertama untuk Malaysia dari Joe Figueiredo. Debut yang pertama beliau menjadikan gol pertama untuk pasukan kebangsaan Malaysia di hadapan. Satu percubaan yang amat baik, deflection dari pertahanan Vietnam, namun itu menghasilkan jaringan sebenarnya. Joe Figueiredo tanpa berburu-buru melepaskan rembatan, lalu menghasilkan jaringan yang pertama untuk pasukan Malaysia. 1-0 untuk Malaysia. Hantaran sebenarnya pada Dion gol. Arif Aiman melakukan larian sekarang ini. Oh, Arif Aiman pada Rodrigo Algado. Debut pertama beliau untuk pasukan Harimau Malaya dan menjaringkan gol pertama untuk Malaysia. Pengorbanan beliau yang amat berharga dapat dinafikan, menghasilkan jaringan untuk pasukan kebangsaan. Ini sebenarnya larian pada Arif Aiman. Perhantaran kepada Rodrigo Algado yang melepaskan rebatan. Ruang yang amat baik untuk dia. Dan dapat dinafikan, peluang itu dapat dinafikan sebenarnya. Oh, amat baik sebenarnya. Tengoklah reaksi jurulatih. Oh, sekarang ini peluang untuk pasukan Malaysia melakukan serangan.
Ada Arif Aiman di sebelah sana. Kobe gol! Gol ketiga untuk Harimau Malaya. Membalas dendam duka derita daripada Vietnam. Dan sekarang Malaysia di hadapan sekali. 3-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ini yang penyokong kita mengharapkan untuk menjaringkan gol ke atas pasukan Vietnam. Oh, perantaraan yang baik pada Arif Aiman dapat diludahkan dari Kor Bengong, iaitu pertahanan pasukan kemasai. Ini pasukan Vietnam melakukan serangan. Crossing yang baik pada Syah Azmi. Tangkapan yang baik. Beliau tidak merasakan daripada serangan daripada Vietnam sebenarnya. Beliau mempunyai banyak masa untuk berfikir dan melakukan save yang baik untuk menafikan jaringan utama Vietnam. Malaysia sekarang ini melakukan crossing kepada Diongko, dan satu lagi jaringan dari pertahanan Diongko untuk pasukan Malaysia. 4 gol untuk derita pada Vietnam malam ini. Satu crossing yang baik dapat diludahkan oleh Diongko, dan Malaysia mendalui dengan 4-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Malaysia. Dan tamatlah perlawanan ini. Malaysia menentang Vietnam. Balas yang didendam sejak bertahun-tahun lagi. Kini Malaysia mendahului dan dapat mengutip 3 mata. Malaysia 4, Vietnam 0. 3 mata untuk Malaysia.